pen ni ada dekat tangan, memang dah ready untuk diguna. So bila dia masuk, dia tikam. Okey, terus sekali. Masuk tikam. Daripada sini, pen dia ikut dari segi logik dan pergerakan dia akan turun ke bawah. Jadi kalau kata dia hinjuk, masuk. Kan? Okey. So, the best is kita dah kelek badan siap-siap, kita tekan. Sasaran yang kita nak ialah muka. Okey. So berhenti kat situ. Okey, jangan tunjuk terus. Okey. Kalau kata dia tak ada apa-apa backup tangan kat sini, tangan duduk kat bawah, ini adalah satu bonus. Kalau terus masuk. Okay. Once kita tikam, kita jangan tikam sekali, kita terus tikam banyak kali. Okay. Setiap kali tikam kita hembus nafas. Dia akan menghasilkan tikaman lebih kuat dan akan menusuk lebih dalam. InsyaAllah. Okay. Tikam sekali. Dia datang, stop, tikam terus. Wah, tikam. Okay. Simple lah teknik dia. Ada bila dia datang, stop, tekan terus. Okey, kita kena gerak sikit. Katalah kita ada standing. Ini biasa. Tak ada siapa yang datang jalan buka kuda-kuda motor. Jadi dia tu relax. So bila dia datang, kita langkah ke depan sikit. Kita kelek kita, tu pastikan pisau tu keluar daripada badan kita. Sebab badan kita adalah sasaran. Kita nak pisau tu dah keluar. Jadi dari sini tekan aja. Terus. Best. Okey. Agak-agak dia macam mana kalau kena 3 kali kat muka dia. Sakit lah. Mesti dah meraung kan. Okay. So daripada sini tu kita tolak dia keluar. Dan kita cabutkan. Kita tepis. Sengitkan badan, nampak? Bila kita sengitkan badan, maknanya kita pastikan pisau tu dah betul-betul keluar daripada badan kita. Mana badan kita adalah sasaran kan. So kita pastikan benda tu betul-betul keluar daripada badan. Gunakan kita punya bahagian tepi badan ni untuk tolak benda tu keluar, nampak? Okay. Kita bukan guna tangan saja untuk tepi benda tu. Tak cukup kuat. Maknanya kalau kita dapat denjuk je, kita jatuh. Okay. So bila kata dia tikam, kita guna sekali kan, roda lengan dengan kelek kita tolak pisau tu keluar. So sekarang pen dah dekat tangan kan, so pen dia akan masuk daripada bawah. Kenapa masuk bawah? Sebab tu nampak dia tak nampak. Kalau duduk kat sini memang dia tak nampak pen tu daripada bawah. Bila kita masuk, jom tikam. Okay. Pilihlah mana nak tikam. Kalau saya nak tikam dekat sini pun boleh. Ni nampak ni kan, nampak tak? So tikam sini boleh, tikam ke perut boleh, tikam bawah ketiak boleh, ataupun tikam ke peha. Okay, kita jangan bayangkan pen ni ada penutup, cuba bayangkan pen ni tak ada penutup. Macam mana dia punya tips kan kalau kita kena orang kan. So tu tikam je. Okay. Tikam. Dari sini senang je. Bawa dia terus, kalau kata dia cuba tarik. Ini normal. Kalau kata dia cuba tarik, sebab apa dia nak lepaskan diri dia kan. Kita kacau dia punya balance. Tikam. Tinggalkan dia.